Abang tengok jam ni tu. Bawa kita elok. Nanti kita buat jamak takhir tau. Awal lagi. Tak apalah. Kita nak buat jamak takhir, wajib niat dalam waktu zuhur. Kalau dah masuk waktu asar baru nak niat, dah tak boleh dah. Oh, ya ke? Dan kalau kita musafir tak lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari perjalanan tau. Contoh, kita daripada Gombak nak ke Kelantan hari Isnin. Hari Isnin tu hari perjalanan, dia tak kira. Hari Selasa baru kira hari pertama. Hari Rabu hari kedua, hari Khamis hari ketiga. Kemudian hari Jumaat tu baru nak balik ke Gombak. Jadi 3 hari yang tak termasuk hari perjalanan tu masih lagi boleh jamak qasar. Faham? Dah sekarang ni, macam mana nak tengok masa? Jam kat kereta pun pukul 10 pagi. Ambil jam ni. Ini jam Onion dari Buruj. Jam ni boleh tunjuk waktu solat, boleh cari arah kiblat, dan yang best sekali boleh siap tulis nama lagi. Cantik ni. Otak pun cantik. Ni boleh buat hadiah ni.